So dalam event mesti korang pernah tengok kan, apa ni, ada runner tu bila dia cramp, dia mesti spray kaki dia dengan spray sejuk. So pernah terfikir tak kenapa dia orang gunakan spray sejuk? Tapi okey, ada dua sebab pertama lah, tiga sebab lah kenapa spray sejuk digunakan. Pertama, ianya dapat mengecutkan saluran darah tempat yang cramp tu ataupun yang bengkak tu. So dia akan mengurangkan aliran darah ke situ lah. Okey. Nombor dua, bila dia sejuk, dia akan memberikan rasa kebas. Okey, rasa kebas tu akan mengurangkan penghantaran signal kepada saraf kepada otak lah untuk menggunakan rasa sakit tu. Okey. Dan yang ketiga ialah rasa sejuk tu dia akan memberikan rasa kelegaan yang cepat lah. Instead of korang spray panas, badan panas, spray panas lagi panas. So sejuk tu dia akan memberikan efek rasa lega lah. Okey, tapi spray sejuk tu sebenarnya dia tak settlekan masalah cramp yang sebenar lah. Dia cuma boleh memberikan kesan jangka masa yang sementara. Okey, tapi untuk jangka masa yang lama korang kena buat regangan ataupun korang kena urut-urut lah tempat yang cramp tu. So kalau korang jenis yang jarang training tapi masuk event long distance dah rasa macam senang nak kena cramp, elok korang bawa lah spray sendiri. Okey, sebab organizer sebenarnya dia ada sediakan tapi tak banyak lah. So korang tak boleh lah marah-marah kalau spray sejuk tu habis. Okey, itu sajalah nasihat saya. Memang kelakar lah diorang marah sebab spray sejuk habis.